Saya selesa duduk belajar kat sini sebab ada aircon. Lepas tu fasiliti semua lengkap, meja kerusi cukup dan kita ada smart TV, dia boleh connect wifi, touchscreen, Miracast dan banyak lagi. So far keluasan kelas ni memang sangat besar, sangat selesa dan ada banyak plug point. Kalau komputer korang tak ada bateri ke, cocok ke? Sumpah cukup, best. Korang kena datang. So far bila tengok dekat TikTok, kat Instagram pasal KYPJ ni macam dia kata besar semua. So bila dah masuk sendiri tengok betul lah. So far dia punya sekolah, kelas ada aircon, lepas tu ada lift. So senang lah, tak penat lah, tak nak naik tangga jauh-jauh tinggi-tinggi. Dan bila cuti pun kalau tak balik boleh brisk walk dengan kawan, boleh jalan-jalan, tengok pemandangan kat sini. Best lah, besar. Penggunaan asrama okey je, bilik pun luas. Kadang tu lepas kelas beli makanan dekat kafe, dia makan ramai-ramai dengan kawan. Kami mendapat bantuan dan bimbingan daripada penasihat akademik untuk mendaftarkan kami ke dalam kursus menggunakan sistem iCampus. Dari segi pembelajaran pula, kami menggunakan sistem e-learning untuk membuat nota dan menghantar kerja-kerja kursus berkaitan dengan kursus yang diambil. Saya pilih bidang kulinari sebab saya nak asah skill saya dan memperluaskan lagi pengetahuan saya kat sini. Dalam bidang memasak ni lah sebab saya suka masak. Dalam bidang kulinari, saya ada peluang pekerjaan yang sangat luas. Tak semestinya jadi chef, tak semestinya kerja dalam industri, F&B, boleh buka bisnes sendiri, boleh jadi lecturer dan sebagainya.